Jangan lupa subscribe TV Dominic Channel. Yeah, thank you. Alright, assalamualaikum dan selamat datang ke Kimi Dominic Channel. What? Aduhai. Excuse me. Okay, so kali ni aku nak buat review motor yang mesra poket, mesra rakyat, macam dalam tajuk korang tengok. Motor ni adalah sangat-sangat basic, sesuai purpose dia untuk korang pergi masjid, korang pergi surau, korang pergi macam-macam tempat korang pergi. Ride pun boleh, tak ada masalah. Seperti mana korang tengok tajuk. Ni dia guys, motor yang sangat basic, Modenas Kris 125 fuel injection FI. Aku akan buat quick review saja motor ni. Macam biasalah kita buat quick review. Nampak design yang begitu kemas, cantik, menawan, mantap. So jom. Alright guys, ini adalah Modenas Kris 125, okay. FI full injection, okay. Bukan carburetor lagi full injection dah, nampak FI terang-terangan. Right, so bila kita tahu sebut kita pasal FI ni, kita tahulah ada jimat minyak, okay. Okay, full consumption dia sangat kurang daripada carburetor kalau dikomparekan dengan carburetor. Ini adalah motor terbaru daripada Modenas, kan, dilancarkan pada bulan 1 hari tu, okay. So motor ni sangat basic. Okay, basic yang ada pada setiap motor. Cuma Modenas dia kemaskan daripada model yang sebelum ni. Alright, dia kemaskan yang aku suka kat motor ni adalah dia punya design lah. Yang first look aku, first impression aku suka design dia. Okay, lagi-lagi bahagian depan. Okay, bahagian depan ni aku memang terpesona lah tengok. Okay, nampak depan dia. Aku boleh cakap depan dia memang ada vibe Yamaha LC lah. Okay, LC, and dia ada DRL. Okay, sebelum kita cerita pasal spek engine, aku terpesona dia punya rupa lah, looks dia. First aku suka dengan looks dia. Dengan Modenas dah, bagi aku dia dah upgrade lah dengan dari segi rupa. Kan sebelum ni Kris kan rupa dia, bukan nak cakap apa lah, rupa dia memang nampak old school lah, nampak macam abah-abah punya motor kan. Tapi bila korang beli motor ni, nampak muda. Okay, bahagian depan lah terutamanya. Okay, jom kita belakang-belakang belanja. Belakang-belakang kalau tanya aku biasa-biasa saja. Okay, nampak dia G2, dia tajam tapi dia belakang macam ni lah. Okay lah, quite nice lah. Okay, dia ala-ala Y125Z dia punya ni, cuma dia lowered. Dia tak menegak macam Y5. Okay, Y125 belakang dia begitu G2 nampak tajam. Design dia macam ni, Modenas Kris yang sebaru ni. Ini color grey. Dia ada lagi satu color cyan tak silap aku, biar hijau-hijau biru kan. Ini yang aku review ni color grey, color kelabu lah. Right, nampak. Ok lah, aku dah cerita pasal design dia sikit. Okay, so kita cerita spek lah. Ok, spek motor ni 8.4 horsepower. Ok, single overhead cam. Ok, satu silinder full injection. Torque dia 8.5. Torque bagi aku ok lah, 85. Senang nak ingat, horsepower 8.4, torque 85. Sangat senang, easy. Dia pakai drum belakang, brake dan disc depan. Ni aku suka lah. Modenas masih mengekalkan disc di depan supaya brake kau mencengkam. Grab kau macam crab. Alright, masa aku crab ketamah, mencengkam, pak. Bukan crab yang sampah crab mencengkam, tap. Begitu. Dan dia pakai exhauster lah. Okay, twin exhauster, preload. Okay, dia boleh adjust, nampak dia boleh adjust. So tayar depan biasalah saiz 17, 70-80, belakang 80-90 saya aku. Tu macam tu lah saiz dia. Alright, so lampu depan dia pakai, okay, lampu depan dia pun dah standard kilang, dia dah bagi LED lampu depan. Okay, LED. Belakang dia bagi halogen. Okay, bukan mentol. Halogen biasa, tapi dia punya signal LED. Menarik lah. Okay, untuk motor yang mesra rakyat punya harga ni,
Aku sukalah. Korang kena ingat motor ni adalah motor yang mesra agak ramah So kita tak perlu nak expect dia lebih-lebih, sebab motor ni memang dibagi betul-betul basic, down to basic kan. Siapa yang beli motor ni, kau dapat itu yang harga yang kau dapat. Alright. Okay, lagi satu ni, kita tengok dia punya cockpit pula. Okay, cockpit dia macam ni lah kalau kau tengok. Okay, sangat simple, basic motor lah. Okay, dah ada high beam, signal, horn. Ini starter lah. Okay, lagi satu motor ni walaupun dia basic, still dia ada hazard light Nampak, ini hazard light mode on. Okay, lepas tu dia kunci dia macam ni, pakai kunci biasa. Ada bukan pakai keyless. Oh, seronok lah korang kalau nak motor 5000 pun nak ada keyless. Okay, jap. Lepas tu yang aku suka extra features yang tak semua ada motor standard, motor basic, yang USB dia. Ni, nampak? Boleh buka, nampak? Korang boleh buat Grab ke, Panda ke, sambil charge je. Tak ada masalah. Nak basic je. Okay, ini kunci dia. Kunci dia gini, Modernas. So kita belanja sikit dia punya cockpit kalau kita on. Sekejap. Kan. Gini. Buka dia, tap je sekali. Nampak? Okay. Alright, ini je basic. Meter minyak dia digital, gear dia digital. Yang ni semua analog. Okay, basic saja. Okay, ni air, neutral. Alright, yang hitam apa semua, signal. Sangat standard. Alright. Okay, tu dia, aku suka kat motor ni dia ada compartment belah bawah. Compartment. Okay, nak buka compartment ni, kunci ni ada lubang ni. Aku buka kunci ni. Tap kanan dia, pap. Nampak dia ada bunyi, tarik. Okay, compartment ni tak ikutkan dia punya spek 6.6 liter. Tapi untuk masuk helmet tak sesuai lah. Sesuai lah untuk buat letak apa, baju hujan. Kalau korang pandai adjust baju hujan, korang boleh letak dua. Lepas tu lagi satu sini ada lagi USB compartment. Nampak? Ada dua man. Motor yang macam ni ada dua USB, sangat menarik lah. Okay, so tank minyak dia 4.2 liter. Ini semua based on spek buku yang aku baca lah. Okay, 4.2. Bagi aku besar lah. Tak ada masalah. Alright. Itu saja, sangat simple. Okay, pakai rantai macam biasalah. Lepas tu ada 4 gear. 4 gear. Brake ni je lah. Biasalah, brake depan, brake belakang. Alright, ni open engine dia. Lagi satu, walaupun dia ada starter kan, electric starter, dia still boleh pakai kick starter. So maksudnya bila korang dah habis bateri, korang pakai kick starter je lah, tak ada masalah. Okay, ini umpan exhaust dia. Biasa-biasa saja kan. Ini yang korang dapat. Alright, so benda basic yang aku cerita tadi tu, korang akan dapat benda-benda yang aku borak tadi. Harga dia dalam pasaran RM5,620. Itu tak termasuk insurans dengan road tax. Dan setiap kedai biasalah harga lain-lain. Pandailah korang cari, tapi apa yang harga Modernas bagi, itulah harganya. Alright. So aku sebenarnya baru balik daripada open house, so sangat memenatkan. Terus aku buat review motor ni. Right. So okay guys, dengan harga RM5,620 tu, korang dapat apa? Package kan, korang dapat motor yang 125cc. Okay, korang dapat yang motor yang ada disc brake depan. Alright. Lepas tu korang dapat motor yang ada meter LED sikit kat sini. Lepas tu ada hazard light, tak payah nak buat aftermarket dah. Ada compartment 6.9 liter. Okay, full injection. Ada USB port, ada dua, satu dalam ni dua. Okay, ada dua lah. Apa lagi korang nak? Lampu depan pun lawa mat. Jom kita belanja lah lampu depan DRL dia. Dah ada DRL Lampu depan dia ni, dia akan menyala bila kau start engine. Nampak ni, aku dah start kunci pun, dah start meter, dia tak menyala. Nampak? Kita dah start, tapi dia tak menyala. Okay, sambil-sambil kita nak start tu, kita belanja bunyi dulu lah. Bismillah, biasa dia standard. Yang senang lah bunyi dia, yang senang lah. The ram sikit.
So, ini adalah lampu rear air dia. Nampak? Nampak? Dia menyala. Dia kalau malam lawa. Okay. Nampak rear air. Lawa amat. Aku suka design depan dia. Nampak? No, aku suka betul design depan dia. Terbaik tu. Mantap. Okay, kesimpulan dia, motor ni bagi aku, kalau tanya aku, sesuai lah dengan harga dia, 5,000 lebih. Okay, korang dapat package apa yang korang dapat, injection apa semua sekali. Sangat-sangat basic. Dia punya seat pun seat aku lupa cerita tadi, seat dia pun just nice. Tak keras, tak lembut, tapi bagi aku ok lah. Okay, just ok. Tebal lah, belakang ni tebal. Aku suka nampak tebal lah. Nampak belakang dia. Aku suka belakang dia ni. Alright. Bini aku pun no complain. Dia cakap ok, tak ada masalah. And then design side mirror dia ok. Bagi aku design ok lah. Kalau compare design side mirror dengan design LC, aku suka design ni, side mirror ni. LC dia terlampau ketuluh keluar. Lebih kurang lah. Lebih ni pun terjuluh keluar. Tapi tak lah, aku rasa design ni lawa sikit lah daripada design SSC standard. Okay, yang ni yang kita cerita standard Okay, nice. Tak ada masalah. Okay, itu saja. Sekejap aku akan buat video kelebihan dia, apa yang aku suka, dan kelemahan dia. Alright, kelemahan apa benda semua aku akan cerita. So jangan lupa like, share, subscribe Kimi Dominic channel dekat motor ni. Motor yang sangat basic dan harga pun agak murah. Tak ada masalah untuk kita beli. Alright, so stay tune. Assalamualaikum. Lawa dah. Terbaik.